atau ada air hadir, ada yang tersedia lah, ada lah, tetapi berkehendak kepadanya. Tapi kita hendak pula ayat tu ada hak tu je. Tengah musafir tengah musafir tu, dalam tengah musafir tu, ayat kita ni haban untuk minum je. Kalau aku ambil pakailah buat wuduk ni kan, kalau aku pakailah ambil buat wuduk ni, satgi pakai aku rebah atas kat hutan tu lah, rebah kat belah basiak tu lah. Kalau tak ada ni ayat Allah lah kata, ayat Allah dah. Kita berkehendak kepada ayat tu, dah nak musafir je ni. Tu kalau tu pun boleh juga kita tayammum kepadanya nya tu air tadi tu domai dah. Kerana dahaga mu, tu nak kata tu, kena dahaga. Ketika musafir tu ada ayat tu je tu. Kita tak ada cara lain dah. Ayat tu pun kita minum tu tengah duk dahaga. Tengah duk dahaga sangat lah. Tu. Waktu tu lah boleh tayammum.